Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Haji Imran, Tuan Imam, para pegawai syarak yang lain, Ustaz Helmi, Barisan AJK Masjid Al-Razak, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan kurniaannya, kasih sayangnya dapat sama-sama kita berkumpul dalam kita mengimarahkan masjid kita dengan kita solat berjamaah. Seterusnya dapat sama-sama kita menyambung kembali sirah kita. Mudah-mudahan kita semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, kita baca buku ni buku yang tuan-tuan ada ni kat sini. Kita berhenti pada muka surat 220. Maafkan saya, 222 yang saya tanda dekat sini lah. Maka sebelum ini, kalau kita semak balik kita punya perbincangan siri-siri yang lepas, yang taklah begitu jauh, yang kita sentuh berkenaan dengan Bai'ah Al-Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Telah pun kita selesai ceritakan hal tersebut. Cuma sahaja kita mengambil pengajaran dan renungan daripada kitab Fiqh Sirah ini karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ini, untuk kita tengok apa pengajaran keperluan yang kita boleh ambil iktibar, kan? Maka dalam siri yang lepas kita ada sebut berkenaan dengan penulis mengatakan berkenaan dengan bibit-bibit kejayaan Nabi SAW setelah Nabi berusaha dengan tempoh yang begitu lama. Tahun yang ke-11 itu ada dah yang mula menerima Islam, kan? Selepas itu tahun ke-12, tahun ke-13 Nabi dilantik menjadi Nabi. Seterusnya kita dah masuk fasa yang berikutnya, Nabi di Madinah, iaitu selepas hijrah. Itu tak cerita lagi lah. Maka kalau kita tengok muka surat 1216 itu, kita dah sebut dah berkenaan dengan bagaimana sifat dan tabiat dakwah itu sendiri.
Yang mana kita ada sebut yang pertama ini secara ringkas, kita dah bincang lah, bahawa dakwah ini tuan-tuan memerlukan usaha. Tidak boleh sekadar kita berpada hari ini kita menyatakan kita Islam, lepas tu kita dakwah sekali, dua kali, orang tu tak terima, kita tinggal. Tak boleh. Nabi mengambil masa. Okey? Tahun ke-11 tu barulah Nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejayaan itu mula menyinar. Pula kesinaran itu berlaku bukan daripada yang dekat. Nabi berdakwah di Makkah, betul, tapi Makkah penerimaan mereka tidaklah hebat sebagaimana selepas Nabi berdakwah kepada orang Madinah, dan orang Madinah nanti yang akan menerima Nabi, dan Nabi menjadi pemimpin di sana. Maka itu yang pertama, kan? Lepas tu juga tabiat dan kejayaan yang kita boleh lihat dalam dakwah Nabi ni. Yang mana kedua tu penulis mengatakan bila Nabi ini dengan usaha, dengan doa, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya ada kesediaan atau persediaan daripada peringkat orang yang berada di Yathrib itu, di Madinah itu, untuk menerima Nabi. Bahawa Nabi ini sebelum itu orang Yahudi kan selalu mereka momokkan kepada orang Aus dan Khazraj, orang asli Madinah, mengatakan sekiranya nanti keluarnya Nabi, bagi pahaman mereka ketika itu, Bani Israel, Nabi daripada keturunan mereka lahir, kami akan bersama dengan Nabi ini, dan bersama-sama kami akan menghancurkan bangsa Arab ini. Pada ketika itu, maka selepas Nabi berdakwah di malam hari musim haji, orang-orang yang peringkat awal yang masuk Islam pada awalnya 6 orang kan. Lepas tu dia balik, dia bawa lagi tahun yang berikutnya lagi 7 orang, seorang tak hadir, maka 12 orang. Semuanya kaliburkan 13 orang tak hadir. Maka mereka start dengan bai'ah yang pertama. Mereka kata, kalaulah orang Yahudi selalu mengumumkan begitu, sekarang ni kita dah berjumpa dengan Nabi, baik kita ambil dulu Nabi ni, baik kita terima dulu Nabi ni jadi pemimpin kita sebelum Yahudi mengambil Nabi ini. Kesediaan di situ, ada kesediaan. Jiwa dan raga mereka pastinya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pada muka surat 219 tuan-tuan, kita dah sebut pada perjumpaan dahulu juga bahawa tuan-tuan, bila dakwah ini tuan-tuan bukan sekadar kita setelah kita mengislamkan seseorang. Kita hari ini kita berdakwah bagus, kita dah mengislahkan seseorang, membetulkan seseorang tu, dalam masa yang sama tuan-tuan kena ada follow up. Kena ada follow up. Nabi bukan sekadar Nabi mengajak mereka untuk memeluk Islam, tetapi Nabi juga dipanggil apa? Sentiasa dipanggil follow up ni sebenarnya mengambil berat tentang apa sahaja keperluan yang sebagai orang Islam sepatutnya buat apa, dan bimbing sentiasa supaya mereka kekal dalam agama dan meneruskan jalan agama itu dengan betul. Jadi itu satu juga kita belajar tuan-tuan. Kalau kita mau islahkan seseorang, kita nak membetulkan, mungkin ada kenalan kita bantu dia lah kan. Dia dulu orang yang tak berapa dekat dengan masjid, tak solat. Lepas tu dia sekali dua kita ajak dia pergi masjid, mungkin dalam tu dia pun masih lagi nak belajar tentang Islam. Lepas tu kita tinggal. Mungkin dia terkontang-kanting,
Kalau dia cuba mencari orang yang lain, kira usaha dia pun sama, usaha kita pun sama. Okey? Maka hari ini kita nak masuk yang keempat. Okey? Yang keempat. Itu dipanggil saya induksi lah. Awal-awal tu kita kena mukadimah, nanti tuan-tuan tercari-cari apa cerita last. Malaikat tuan-tuan ada baca lah. Bagus lah kalau begitu. Okey, yang keempat dia kata, tidak syak lagi bahawa Rasulullah SAW yang memikul tanggungjawab berdakwah untuk agama Allah. Baginda lah utusan segenap golongan manusia, maka semestinya lah akan disampaikan dakwah Allah itu. Ini bukan poin lagi tuan-tuan. Timbul satu pertanyaan. Buku ni tuan-tuan kena baca. Kadang-kadang kita ni kalau kita susun buku pertama, yang pertama tak, dia punya poin itu ada, dia tu huraian. Ni kena cari. Syekh Sa'id Ramadan Buti ni malah bahasa dia sangat tinggi dalam sastra, bahasanya tinggi. Okey, timbul satu pertanyaan, dia kata apakah hubungan dakwah ini dengan mereka yang memeluk Islam? Ini pula hubungan tu. Satu jawapan sudah tersedia untuk pertanyaan demikian, iaitu rangka perutusan dan pengiriman Mus'ab bin Umair oleh Nabi SAW bersama-sama 12 orang ke Madinah untuk mengajar orang-orang di sana mengenai Al-Quran dan hukum agama. Jadi tuan-tuan, selepas sahaja Nabi mengislamkan grup yang pertama 6 orang, datang tahun ke-12, datang yang golongan yang 6 orang tadi, tolak 1, 5, datang 7 orang bersama dengan yang tadi, jadi 12 orang. Selesai saja mereka berbai'ah dengan Nabi, mereka balik tu pula tuan-tuan, pergi ke Madinah. Mereka ni orang baru, mu'allaf, baru memeluk Islam. Sebab tu kalau kajian, kita buat kajian tentang mu'allaf ni, siapa yang mu'allaf yang kita boleh ceritakan? Sahabat Nabi. Sebab mereka bukan asalnya bukan Islam. Lepas tu dia memeluk Islam. Nabi hantar mereka balik semula. Tahun 12 tu pulang ke Yathrib balik. Nabi hantar itu juga tak. Nabi iringkan seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum kita dah sebut lah, tapi tak detail sangat. Nabi hantar untuk dia ini membantu dalam dakwah. Nabi minta dia ajarkan Al-Quran, dan Al-Quran setakat mana yang ada dia diturunkan kepada Nabi. Sebab Quran masih turun dan tak selesai lagi di Madinah, turun lagi. Hukum hakam agama yang ketiga itu sepatut dipelajari. Maka dalam tugas ini ada kalanya beliau pernah diserang oleh musyrik, mengangkat tombak mengancam jiwanya, tetapi tidak ada apa yang dilakukan oleh Mus'ab untuk mempertahankan dirinya, kecuali dengan membaca beberapa potong ayat Al-Quran serta menyebut beberapa hukum hakam Islam. Mus'ab ni, kalau tuan-tuan masih ingat cerita dalam Rahibul Maktum ni, kan dia balik, dia ikut orang Madinah bernama As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ni dia berikan tempat tinggal kepada Mus'ab, yang orang ni orang Makkah. Nabi hantar dia untuk berdakwah di peringkat awal di Madinah. Dia sediakan tempat tinggal, dia ikram, ihtiram tetamu ini. Dan dia, Mus'ab pula fungsi dia, tugas dia besar, memberi dakwah awal di peringkat orang-orang di Madinah. Kan kita pernah cerita yang bahawa As'ad ibn Zurarah ini, ketika dia berdakwah dengan Mus'ab di khalayak ramai masyarakatnya, ada cerita sepupu dia bernama Sa'ad bin Mu'adh, orang besar Madinah juga, Khazraj, bersama dengan Usaid bin Hudayr.
Dia nampak ni dua orang ni tak ada benda lain ni nak merosakkan, nak memperbodohkan kita punya kaum kita. Maka Sa'ad cakap apa kan? Sa'ad kata, kau pergi Usaid. As'ad tu dia ada kena-mengena dengan aku, sepupu dia. Aku tak nak pergi, kau pergi. Kau pergi cakap dengan dia, kau pergi tentang apa yang sepatutnya. Masa tu lah kan Usaid bin Hudayr ketika itu dia pergi, dia bawa tombak kan. Maka Mus'ab diberitahu oleh As'ad, ini orang bukan biasa-biasa, ini orang dia panggil apa, pemimpin masyarakat dia. Cakap elok-elok dengan dia, dakwah elok-elok dengan dia, pesan siap-siap. Kan, betul tak? Lepas tu, selepas saja Usaid bin Hudayr datang kepada Mus'ab, Mus'ab kan cakap elok-elok. Dia kata, kalau tuan sudi mendengar, duduklah sekejap. Kalau tuan tak setuju, tuan boleh halang apa yang saya ceritakan ini. Maka dia bacakan ayat Al-Quran, dia cakap elok-elok. Usaid bin Hudayr daripada nak marah, muka dia berubah. Selepas itu Usaid bin Hudayr pula dah terima Islam, setuju. Dia ajak pula Sa'ad yang tadi untuk dua orang tadi dakwah pula kepada kawan dia tadi, Sa'ad bin Mu'az. Ada ancaman tuan-tuan. Dan dia ni orang luar. Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar. Kalaulah orang Yathrib inilah, kalau dia nak belot, boleh bila-bila dia belot dan dia berseorangan dan mungkin dia dibunuh. Tapi tidak, kan? Maka ada ancaman tuan-tuan bila dakwah begitu. Maka dia kata dengan lemah seteru ataupun musuh yang meninga itu meletakkan senjata terus mengikuti. Dia kata pengajaran Islam yang diberikan oleh Mus'ab itu. Sebab tu dia terima Islam. Itu dia panggil uslub berdakwah ini kena ada. Maka orang-orang yang berdakwah kena ada uslub-uslubnya supaya orang boleh terima cara penyampaian kita, bahasa kita, pemilihan dia panggil apa, contoh-contoh kita. Kadang-kadang bercakap dengan wah tinggi kan, jerit-jerit, itu terpulanglah kepada orang individu yang menyampaikan itu, terpulang masing-masing. Tapi itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Maka dengan itu agama Islam pun mula berkembang dan pesat di Madinah, di mana agama Islam menjadi buah mulut dan maudhu' tajuk perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat. Maka Islam mula membuahkan hasil. Ini mula-mula tu. Maka disebut di sini pula tuan-tuan. Ini pentingnya hubungan dakwah dan orang yang memeluk Islam tu. Dia kata, tahukah saudara siapakah Mus'ab bin Umair itu? Ini sedikitlah cerita, info tentang Mus'ab bin Umair. Maka dia kata, ia adalah satu-satu putera Arab yang hidup dengan serba kemewahan, dengan pakaian yang serba mahal. Kita tahu Mus'ab ini tuan-tuan, dia orang kaya, orang yang berada, yang duitnya banyak. A'tarun nas, kan, orang yang paling wangi, memakai wangi-wangian. Orang tahu ni Mus'ab, baju dia branded lah, kita kata ketika itu, mahal pakaian dia. Anak yang menjadi kesayangan ibunya. Tapi dia kata sini apa? Bila sahaja beliau memeluk agama Islam, maka segala-galanya ditolak ke tepi. Ibunya telah membuangnya, saudara lelakinya telah membuangnya. Dia menjadi miskin. Maka dengan penuh semangat keislaman, beliau turut serta di barisan hadapan di belakang Nabi berdakwah, menyeru umat manusia ke jalan yang sebenar. Maka tuan-tuan, kita tahu bila diterima Islam, segala yang dia ada dah tak ada, berubah. Pakaian dia ada satu hadis, yang hadis tu kita baca berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, yang mana satu ketika Nabi duduk dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat dia, Mus'ab masuk. Nabi nampak
Dan keadaan Mus'ab dalam periwayatan hadis tu, baju dia penuh dengan tampalan compang camping, tampalan koyak. Kan? Nabi menangis tuan-tuan tengok keadaan Mus'ab. Dia tengok Mus'ab ni, dia ganti diri Nabi ni mengimbau kembali macam mana ketika dulu dia orang kaya, dia belum Islam lagi. Selepas dia Islam, kehidupannya bertukar tuan-tuan. Hadis tu dia tanya kan, kalaulah hari itu kita ada pakaian berpagi, pakaian lain, berpetang, pakaian lain, kan? Makanan dihidangkan di waktu pagi lain, di waktu petang lain, macam kita kan, makan breakfast lain, kan? Nabi dulu susah, sahabat susah. Arti itu satu situasi yang berubah. Dan pula rumah-rumahnya pula dihiasi seperti dipanggil apa, menghiasi kelambu Kaabah, artinya mewah. Kaabah ni bukan tradisi Arab, memang menjaga sejak dahulu lagi. Kita pun pernah baca dulu kan, ada satu raja yang bermimpi dia yang pasang kelambu Kaabah tu, esok betul dibawa kain dibuat. Artinya tradisi Arab tahu benda ni mahal, kelambu Kaabah ni kena dihias begitu. Nabi menangis dan Mus'ab ubah keadaan ni. Tapi Mus'ab, dia semangat tuan-tuan, dia tak pernah putus asa dan dia menerima Islam. Tuan-tuan bayangkan, dia orang yang awal mengislamkan orang-orang di Madinah. Kalaulah dia duta yang pertama, artinya pahala-pahala orang-orang yang mana daripada Madinah tu, yang mati syahid, yang bersedekah, yang solat malamnya, rasa-rasa Mus'ab tak dapat ke? Confirm dapat. Ini dia tuai sahaja saham dan pahala ini. Dia berdakwah orang tu masuk Islam. Sebab tu orang itu, apa yang orang itu buat, disebabkan dia punya usaha dahulu mengislamkan orang itu. Rasa tak dapat apa-apa ke? Pasti dapat di sisi Tuhan. Tuai sahaja pahalanya, sehingga mudah-mudahan kita nak masuk syurga. Itulah Mus'ab bin Umair. Jadi miskin, dia menjadi duta yang pertama. Ada cerita lagi tu. Maka dia kata, dengan rela hati pun beliau menerima siksaan kaum Quraisy. Beginilah keadaannya, dengan penuh dedikasi berkorban untuk Islam, hingga ke titisan dan nafasnya yang terakhir. Pakaian tak apalah, tak makan sedap tak apalah, mungkin tak wangi sangat tak apalah, tapi dia juga dipukul tuan-tuan, dihina, sampai nanti kita akan baca dia dibunuh tuan-tuan. Mus'ab bin Umair di dalam peperangan Uhud ditakdirkan beliau gugur syahid. Uhud pada 3 Hijrah, 2 Hijrah Badar, dia mati syahid. Mati syahid tuan-tuan, kita tahu mati syahid yang dulu kita pernah cerita pasal Hamzah, bapa saudara Nabi radhiyallahu anhu. Juga Mus'ab radhiyallahu anhu juga syahid. Dengan syahidnya tuan-tuan ketika itu, dengan pakaian sehelai di tubuh sahaja. Bajunya labuh tidak mencukupi untuk menutup jenazahnya. Dikatakan kalaulah ditutup bahagian kepala, maka kakinya terjuntai keluar. Tengok tuan-tuan, orang kaya tapi mati dibunuh, syahid di jalan Allah, berkorban demi agama. Matinya Allah perlihatkan begitu, kan? Dan kalau ditarik ke kakinya, kepala pula terdedah. Akhirnya mereka menceritakan kepada Nabi. Nabi menangis. Nabi sedih orang Uhud ni. Nabi tengok apa saudara dia, sahabat-sahabat dia, lebih kurang dekat 70 orang yang gugur. Maka Rasul menangis. Rasulullah SAW menangis dan teringat kembali betapa beliau selalu menolak kemewahan duniawi semasa mudanya dan matinya begitu pula tuan-tuan. Lalu Rasul SAW dia kata, litupilah bahagian kepalanya dengan baju yang labuh itu, dan tutuplah kedua kakinya dengan
daun-daun kayu cukup. Sampai tahap itu tuan-tuan, dia meninggal dunia. Tetapi sumbangannya dalam Islam begitu besar. Dan Nabi sedih, orang kaya tapi akhirnya matinya itu. Adakah Tuhan akan membiarkan orang yang begitu mulia itu begitu saja? Tidak sesekali. Hidup ni semua adalah ujian. Macam mana imam tadi baca ayat kan, siapa yang mahukan diberi ganjaran di akhirat, saya masuk tiba tugasan ayat, Tuhan akan bagi apa yang dia mahukan. Ya, itulah. Maka kewajipan berdakwah bukan tanggungjawab para rasul dan anbiya sahaja, ataupun khalifah ulama sahaja. Ini satu benda. Tetapi dakwah ini adalah sebahagian dari Islam itu sendiri. Tidak dapat tidak. Arab jadi kata la budda lah. La budda. Tidak boleh tidak. Setiap Muslim berkewajipan menanggung kewajipan ini, biar apa pun jawatan dan urusan yang disengelarakan, kerana hakikatnya dikata dalam daripada moto Islam, dia kata yang menyeru ke arah kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi munkar. Tugas dakwah bukan hanya diletakkan kepada para rasul, para nabi sahaja, para alim ulama sahaja. Tidak. Tugas dakwah untuk semua orang. Peringkat keluarga kita, peringkat masyarakat kita, peringkat murid-murid kita. Buatlah semana yang kita mampu. Tuan-tuan boleh menyebarkan perkara yang baik melalui telefon tuan-tuan, sebarkanlah. Tapi pastikan maklumat itu betul lah. Jangan tuan-tuan sebarkan hadis palsu. Tuan-tuan boleh ajak orang pergi solat berjamaah. Kita duduk kat kedai kan, kita kata ni dah pukul 6:30 boleh dah kita pelan-pelan ni, jom kita jumpa kat masjid pula. Kau jangan tak nampak pula. Boleh minum, kau pergi masjid, dia datang. Jadi itu satu ajakan terpulang dengan uslub, dengan gaya bahasa tersendiri. Mudah-mudahan ia sebagai dakwah yang kita lakukan. Okey, kita rasakan juga tuan-tuan, kita rasa kita tidak berilmu, kita jahil lagi, tak layak berdakwah. Tak betul. Dakwah tidak perlu segalanya sampai menjadi seorang alim ulama baru nak berdakwah. Tak. Dakwah kalau tuan-tuan ada satu kalimah saja, la ilaha illallah, pun tuan-tuan kena cakapkan, kena sampaikan. Kan? Bukankah anda lebih mengetahui yang mana perjuangan jihad adalah fardu dan kewajiban yang mesti dibeban oleh setiap Muslim? Dari sini dapat difahami bahawa perkataan istilah ahli agama yang terkenal dalam kalangan masyarakat untuk suatu golongan tertentu adalah suatu pengertian yang salah. Kerana setiap yang menganut agama Islam telah berjanji dengan Allah dan Rasulnya untuk berjuang, berjihad demi agama Islam. Lelaki maupun perempuan, alim ataupun jahil, tidak kira apa pangkat dan bidang kerja bidangnya. Tak kira lelaki atau perempuan, kena dakwah ke? Dua-dua kena dakwah. Kita nampak ada satu perkara yang tak menarik, tak cantik berlaku di kampung kita. Kita kena bertindak, mencegah. Nampak anak-anak muda berkumpul tepi longkang, tepi padang kan, dah waktu maghrib. Kita ni, dia budak-budak ni takut. Tengok Haji Agun, budak segan. Kita pun cakap, Assalamualaikum kan, boleh jumpa. Ni kita ni dah kat maghrib ni, jomlah siap-siap lah mandi-mandi kita di masjid. Baik cik, baik tok, budak cakap dia dulu supaya dia terima kita. Itu juga dakwah tuan-tuan. Tak ada
disandarkan kepada ahli agama ini bukan sahaja mengatakan ahli agama ini hanya para ulama saja. Tak betul. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kata tak kira lelaki, perempuan, jahil ke, alim ke, kau kerja apa pangkat, tak kira, semua kena buat kerja. Maka dia kata orang Islam semuanya ahli agama belaka, dan Tuhan menawarkan syurga kepada mereka yang sanggup menegakkan agama Allah demi menggadaikan jiwa raga mereka dan harta kekayaan. Tuan-tuan rasa Mus'ab dia tahu segala apa? Allahu'alam. Yang kita tahu memang dia kehidupan dia pada awal memang orang kaya, dan dia asalnya tidak Islam, sebetulnya memeluk Islam. Pun dia, Nabi menyuruh dia berdakwah, menyebarkan Islam. Memang menjadi pengetahuan umum bahawa bidang-bidang kerja khusus para ulama ialah mengenai masalah-masalah agama, mengkaji hukum hakam Islam yang tersirat di dalam nusus teks Al-Quran, hadis. Itu tidak ada kena-mengena dengan perkara yang disebut di atas tadi. Walaupun buat kerja alim ulama ini, tuan-tuan, dia tahu apa kajian, apa berkenaan dengan Al-Quran, hadis dan bidang-bidang mereka, ya itu kita katakan betul. Tapi tugas ulama juga menyebarkan agama. Tugas yang tak ulama juga menyebarkan agama sama. Macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ, tidak sesiapa daripada kata-kata yang terbaik, kan? Ahsanu qawlan, kan? Tabiis i'rab dia. Qawlan, kata-kata yang mana mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tertinggi apa Nabi sebut? Menyeru la ilaha illallah. Yang paling rendah, mengalihkan sesuatu yang harmful, yang boleh memberi mudarat pada orang. Imatatul adha 'anil tariq, mengalihkan sesuatu yang boleh mencederakan. Kita nampak lubang, kita pun ada simen sikit, kita pun tampal lubang tu supaya orang tak jatuh, tak gebah. Pahala besar. Alih ranting yang ada jatuh sebab hujan, mungkin motor langgar gebah, kereta tak apa. So itu kebaikan, tuan-tuan. Habis yang berkenaan dengan disebut dalam tabiat dan sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau ikutkan seterusnya kita kena baca juga ni. Kita ambil istifadah juga dalam buku ni, muka surat 229. Adapun cerita yang di depan tu kita dah cerita. Bahkan cerita di dalam ni dia tidaklah menyeluruh seperti Rahim Al-Makhtum. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni dia lebih kepada cerita tentang durus ibar, kan? Tentang pengajaran-pengajaran, renungan-renungan yang boleh ambil daripada sirah. Kita ambil dua-dua tu. Cerita tu pun pengajaran kita ambil. Baik. 229 pengajaran dan renungan. Dalam sebelum saya cerita ni, tuan-tuan, penulis dia cuba nak membandingkan dua perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Ada sedikit beza tu, bai'ah tu. Maka perjanjian ini adalah seperti perjanjian pertama dahulu, kerana dia kata ni perjanjian Aqabah yang kedua. Dia kata lebih kurang kerana kedua-duanya mempunyai pengistiharan ikrar ketaatan dalam Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat sumpah taat setia dan ikhlas demi agama
Allah dan berikrar untuk menjunjung segala perintah Nabi. Disebut dalam Sahih Bukhari apa tuan-tuan? Yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, bila dia berbai'ah dengan Nabi, yang bai'ah yang Bai'atul Aqabah Al-Ula, yang pertama Nabi kata jangan apa? Pertama, jangan mensyirikkan Allah. Maksudnya memperakui Allah saja Tuhan yang layak disembah. Apa lagi? Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu. Mencuri ini sama merompak lah. Mencuri ini dia kurang sikit. Dia mencuri ini dia kurang sedikit ganas berbanding merompak. Merompak ni dia ada kekerasan di situ, bunuh, dia ambil, dia rampas, belasah orang tu kan. Tapi kalau untuk mencuri ini mengambil dalam keadaan senyap, sunyi kan. Jangan mensyirikkan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, jangan menaburkan fitnah, dan juga tidak melakukan keburukan. Artinya tidak menderhaka akan keburukan. Nah, maka itu antara yang Nabi sebut dalam bai'ah yang pertama. Sebut Nabi kata siapa yang buat ini ganjaran syurga kan. Okey, ini bai'ah yang pertama. Kalau yang ini pengajaran tentang bai'ah yang kedua lah. Dia kata kalau macam mana pun perlu kita perhatikan dua titik perbezaan yang penting terhadap dua perjanjian ini yang patut kita perhatikan dan teliti. Kita baca dulu lah. Tak lagi kita dah pernah baca juga. Yang berkenaan dengan Aqabah yang kedua, apa intisari dia? Pertama, dengar dan patuh kan. As-sam' wa ta'ah ya. Sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas. Kena dengar, patuh. Itu bai'ah yang kedua. Bila datang lagi kumpulan yang lebih ramai kan, selepas tahun yang berikutnya datang lagi lebih kurang 72 orang. Ada riwayat kata 75, 2 orang perempuan. Okey. Dan juga sanggup mengeluarkan belanja sama dalam masa susah dan senang. Tadi dengar dan taat segala apa perintah Allah dan Rasul. Boleh mengeluarkan belanja, susah ke senang, rela buat itu. Apa lagi? Menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan yang keempat, dia kata hendaklah melakukan tanggungjawab atau menegakkan tanggungjawab agama Islam tanpa menghiraukan orang yang mencela. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Nabi kata tolong dia, menolong aku apabila aku ini Nabi datang kepadamu. Kamu kena mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan dirimu, isterimu, anak-anakmu. Maka Nabi kata ganjaranmu adalah syurga. Ada juga dalam riwayat, disebut riwayat yang lain, riwayat Ka'ab daripada Ibn Ishaq mengatakan dalam riwayat ada bai'ah yang kedua tu merujuk yang kelima tu sahaja. Yang kelima sahaja. Okey. Jadi dalam buku ni dia cuba bandingkan dua titik perbezaan. Kalau secara umum dia hampir je tuan-tuan, tapi dia adalah perbahasan di situ yang perlu kita sebut. Dah masuk isyak tuan-tuan Ustaz? Dah masuk dah? Sekejap lagi. Oh, nak habis dah masa itu. Ini hari tak ada program. Tak ada. Tapi tak boleh juga lama kan. Tak apa. Sepantas Sepantas lalu dia kata bilangan yang pertama, dia kata bilangan peserta di dalam perjanjian pertama seramai 12 orang lelaki. Dan di dalam perjanjian kedua meningkat menjadi 70 lebih, termasuk 2 peserta wanita. Yang kita baca dalam Rahimul Maktum, dia je yang tak bersalam dengan Nabi, 2 orang perempuannya. Yang lain semua bersalam kan. Maka pertama bilangan dia tak ramai 12. Yang kedua 70 lebih kan.
Mereka yang 12 orang itu ialah peserta perjanjian pertama yang pulang ke Madinah bersama mereka Mus'ab bin Umair. Kita bagi laluan azan dulu. Kita ambil sikit yang tuan, sikit lagi dalam satu penggan. Tadi dia kata 12 orang perjanjian Aqabah yang pertama, dan 12 orang ini kemudian pulang bersama Mus'ab bin Umair bukan semata-mata pulang untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Kan dia tahu balik itu sebab grup yang pertama yang awal ini masuk Islam. Pastinya kalau balik ke negara mereka, kawan-kawan dia, keluarga dia bukan Islam lagi. Boleh jadi dia balik ke sana, dia bawa Islam tu ada kecaman, ada risiko, ada cabaran. Tapi disebut di sini bukan hanya dia balik senyap-senyap, tak, berdiam diri, duduk di rumah, tapi tak. Sebaliknya memikul tanggungjawab mereka berusaha untuk mengembangkan agama Islam di kalangan masyarakat masing-masing, lelaki dan perempuan. Mereka memperdengarkan potongan-potongan ayat Al-Quran, menerangkan selengkap hukum hakam dan peraturannya, yang mana setakat itu yang hukum hakamnya ada. Perintah daripada Allah, sebab Quran masih turun. Maka atas budaya
atas daya usaha, maka Islam telah berkembang di pusat kota Madinah di tahun itu juga. Maka pendek kata, tidak ada rumah pun yang tidak diterangkan dengan cahaya Islam. Artinya mana rumah ketika itu Mus'ab pergi, dan lain-lain lagi yang masuk Islam tu pergi berdakwah. Maka perbincangan harian mereka adalah mengenai Islam dan keistimewaan dalam Islam. Maka dia kata inilah tanggungjawab dan kewajipan setiap Muslim di mana, di waktu bila pun di mana mereka berada. Artinya, kalaulah kita mendapat sesuatu yang baru dalam diri kita, mungkin kita belajar hari ini di masjid, tahu perkara yang sepatutnya kita ubah ataupun kita tambah baik, bukan untuk kita saja, kita balik sebarkan kepada keluarga. Tadi abang belajar ini, tadi ibu belajar ni di masjid, ustaz cakap begini, kan? Ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain, kan? Kita belajar, kita cikgu, kita ustaz belajar, cikgu belajar tentang sirah Nabi begini dan begitu, maka kamu pun kena buat juga. Dia cakap dengan murid-murid dia sekolah. Cikgu bahasa Inggeris, tak salah, sebarkan. Bukan hanya kita tahu, kita untuk kita berdiam diri. Kita kata kita cukuplah, kita budak-budak ni bukan dengar, tak boleh, beritahu, sebarkan. Sebab tu saya sebut tadi berkenaan Mus'ab bin Umair ni, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, siapa yang buat sunnatan hasanatan, kan? Siapa yang buat mengajar satu sunnah yang baik, maka pahala dia apa yang orang itu buat. Kita ajar orang tu tentang solat sunat, puasa sunat, dia pun rajin puasa sunat. Hari itu kita tak puasa sunat pun, pahala dia kita dapat. Sebaliknya, kalau orang mengajarkan keburukan, maka jangan berpada dengan kita tahu, kita senyap, kita sebarkan. Ini dalam apa-apa yang kedua lah, tak habis saja. Habis waktu, maka insya-Allah ada umur, ada rezeki, kita bertemu lagi pada siri akan datang, insya-Allah. Maka tuan-tuan, bulan ni ada 3 kali Selasa. Maka minggu 1, 3 dan 5 ada rezeki kita jumpa, insya-Allah semuanya. Kalau tak ada rezeki, mungkinlah salah satu je, ataupun tak ada rezeki keduanya, nanti apa-apa kita maklum dari masa ke masa lah, insya-Allah, biiznillah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang diletakkan pada diri saya. Saya mohon maaf atas kekurangan, keterlanjuran kata-kata saya. Ada umur, ada rezeki bertemu lagi pada siri akan datang, insya-Allah. Kita tutup, kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh belah-belahan lah. Masjid rancang untuk beli, dia ada 2 siri pun ni, nombor 2. Kena belah-belahan lah. Ustaz kalau dapat maklum kan ke pada pengurusan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum.